Hai guys, hari ni aku nak main game Roblox. Dan korang, kalau dah cecah 150 subscriber, dah 500 subscriber, aku akan botak. Korang nak tengok aku botak, korang kena subscribe lah, share. Dan bagi 500 aku botak. Lepas tu dah, kalau dah 1k, aku akan apa ya? Nak buat apa? Aku pun tengah fikir sekarang ni untuk apa. So dan dalam 500 subscriber aku akan botak. Betul aku cakap, aku tak tipu. 500 subscriber aku botak. 1k subscriber, sekejap, nak buat apa? Sekejap aku fikir sekarang ni. Kalau 1k nak buat apa? Kalau 1k nak buat apa? Sekejap. Sekejap. Allah, mati pula, ya Allah. 1k nak buat apa? Jadi kita fikir dulu. 1k nak buat, okey, macam gini. 1k aku akan apa? Nak buat apa? Aku tengah pening sekarang ni. Aku pun tak tahu dah buat apa. Jadi kita kena fikir dulu. Okay, kita buat video ni. Konten ni kita kena fikir. Okay. Nak buat apa 1k tu? Aku nak buat apa? Aku pun tengah fikir sekarang ni. So apa? 500 subscriber aku akan botak. Botak tu botak. Memang botol botak tu. Kalau okey, macam ni. Kita mula dari okey, subscriber aku kan 152. Kalau 200, aku akan tumbuk dinding sampai tangan aku merah. Itu je ujian dia. Kalau aku dapat 200 dalam masa sebulan, aku akan tumbuk dinding dengan apa? Dengan tangan aku. Dan jatuh. Dengan tangan aku. Lepas tu dah 300, aku akan nak apa? 300 aku akan nak buat apa? Sekejap. Aku tengah fikir sekarang ni. Sebab ni nak fikir tu kena makan masa. Aku memang cakap betul. 500 aku akan botak. Tapi aku 200 dah ada. 300, 400 tak ada lagi. Sebab apa kita ni susah nak fikir. So jadi kita kenalah berlogik. Nanti aku carilah benda apa yang sepatutnya. 300 aku akan nak buat apa ya? Nak buat apa? Aku pun nak buat apa? 300 aku akan tak, kita kena fikir dulu sebab ini soalan yang menyusahkan. 300 aku akan
Nak buat apa? Sekejap. 300 aku akan... Sekejap, nak buat apa? Sekejap. 300 aku akan pukul guna hanger dekat tangan aku sebanyak 3 dalam 80 rotan. 80 pukulan. 80 pukulan untuk 300 subscriber. 400 aku akan berdiri tanpa duduk sepanjang sejam. 500 macam aku cakap jadi 500 aku akan botak. 600 aku akan joget dalam 10 kali. 700 aku akan nak buat apa? Aku tengah fikir sekarang ni. 700 aku akan 700 aku akan apa? Aku pun otak bengong juga. 700 aku akan nak berfikir ni memang kena berlogikal lah. Jangan bengong. Okay, nak ke situ mempuncak memang susah tu. Sekejap, aku fikir dulu Okay, waktu ni kita kena sabar walaupun sekali pun ni. $700 aku akan sekejap. Aku akan apa? Nak buat apa ni ya Allah? Aku akan ya Allah apa ni? Aku nak buat apa ni? Ya Allah nak buat apa? Aduh, berfikir sangatlah menyewakan menyusahkan juga pun ada. Ya Allah, 700 aku akan lutut aku ni aku hentuk kat dinding. Macam kalau korang setuju komen yang aku cakap tu, yang 200 aku akan buat apa semua. 800 aku akan duduk dalam panas. 900 aku akan duduk dalam gelap dan panas. Dan sejuk lah. Duduk dalam gelap dan sejuk. Itulah ujian dia. Sampai 1K aku akan minum air masak sampai dalam 5 kali. Minum air masak 5 kali sampai terkencing. So, itulah ujian dia. Kau jangan terkejut. Okay. Kalau dah 2K, kalau dah 1.5K, aku akan botak lagi. 2K aku akan aku tak tahu lah. Okay. Sekejap. Aku akan apa? Kita fikir dulu. Buat masa ni 1.5K dulu. Kalau aku ada dia, aku akan buat konten lagi satu. Dan aku akan tunjuk muka aku sekali. Dan tunjuk rambut aku yang baru ni. Yopok. So, itulah perancangannya. Kalau kau nak tengok aku botak, nombor 12 tu, nombor 200 tu, tak tahulah apa.
Tapi denda tu memang tak main-main. Denda tu memang menyakitkan kita. Betul aku cakap. Dan kita kena okey. Buat masa ni 1.5k dulu. Yang lama-lama tu aku akan buat perbincangan dengan salah seorang AI. Bukan AI team bukan. Dalam message AI ChatGPT. Nak cakap 2k denda apa yang saya perlu buat. So aku ni apa minta bantuan semua kat ChatGPT. Okay. So ChatGPT membantulah. Membantu pun boleh. Membantu ChatGPT ni. Dan lagi satu. Kalau ni lama lagi lah. Kalau 10 dah 10k lagi teruk denda ni. Nak tahu apa? Aku akan botak dalam 3 lah denda ni. Aku akan botak, aku akan duduk dalam panas dan aku akan gelapkan bilik aku. Dan aku tak boleh makan, tak boleh minum air. Denda dia ada 5 tak silap aku lah. Okeylah, kita tengok dulu berapa. Okeylah guys, sampai sini dulu video kita. Kalau ada kasar bahasa atau silap konten, aku minta maaf dan korang komen denda apa. Dan korang kalau nak aku buat denda tu, korang kena subscribe banyak-banyak sampai 200. Okay, bye-bye. Potong.